Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat maya sekalian. Baru ini heboh satu berita dalam media berkaitan dengan kisah seorang Tan Sri. Ya. Satu tempoh yang agak lama beliau dirawat di hospital. Kencing manis, darah tinggi, jantung, hepatitis. Dan kisahnya bukan berakhir di situ. Apabila dia agak sembuh, kisahnya berakhir di sebuah rumah pelindungan untuk orang tua-tua. Bayangkan Tan Sri ini telah pun kemudiannya meninggal tanpa anak-anak dan keluarganya di sisinya. Apa pengajaran, tuan-tuan? Pengajarannya, apabila kita rasa bahawa kita dah berikan yang terbaik kepada anak-anak kita, ia bukan jaminan pada akhirnya kita akan dapat yang terbaik daripada anak-anak kita. Sebab itu bergantunglah dengan Allah. Berilah segala yang terbaik untuk anak-anak kita itu kerana Allah. Berilah mereka itu hak mereka untuk kenal Allah dan Rasul, cinta Allah dan Rasul. Automatik, tuan-tuan, anak-anak kita yang cinta Allah dan cinta Rasul, mereka pasti akan mencintai kita. Ya, ambil pengajaran. Kita mesti berubah, tuan-tuan, sebelum kita rebah. Sekiranya tuan-tuan rasa BTT ini bermanfaat, sebar-sebarkan, tuan-tuan. Kongsi, share dengan orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kepada kebaikan. Mudah-mudahan kesedaran akan merubah kita untuk kita lebih berjaya pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.